dengan Christopher Vivell dan Elliot Ederson. Okay, yang kena Christopher Vivell cuba komen. Si Christopher Vivell ni, dia tak setuju United dapatkan Elliot Ederson. Dia kata kalau dengan harga 100 juta dia boleh dapatkan 2 midfield di Bundesliga. Yang dia sangat minat sekarang ni adalah Angelo Stiller dan Pavlovic Bayern Munich. So kalau korang rasa mana yang terbaik untuk United? Korang rasa United perlu go for Angelo Stiller ataupun Pavlovic, ataupun kita go for Elliot Ederson? Bagi korang macam mana? Kalau aku prefer EPL proven dulu. Tak dapat EPL proven, baru pergi luar, baru cari kat luar. Aku rasa tu yang terbaik untuk Manchester United sekarang. Kita cari yang boleh dah okay dengan EPL, dah function dekat EPL, barulah. Kalau tak dapat juga, contoh macam goalkeeper kita lah. Kan kita nak Emi Martinez, betul tak? Kita nak Emi Martinez bro. Tapi yang kita dapat Sally Lemons, sebabkan harga Emi Martinez tu mahal. So kalau kau tanya aku akan go for Elliot Ederson dulu. Walaupun mahal tapi it's okay. Itu akulah.